Assalamualaikum guys, welcome back to ODD TV. Wow. Tapi hari ni apa yang aku nak buat? Manakah hari ni aku seorang-seorang. Adik tak ada, Adi tak ada, Meon dan juga Ali tak ada. So aku take over. So apa kita tanya aku kat mana? So aku kat rumah sepupu aku. Okay. Macam apa boleh baca kat tajuk, aku nak pergi tengok Ejen Ali Satria. The movie 2 lah. Apa dia tu? Okay. Lepas kata best, ada setengah kata tak best. Kita nak review. Lepas habis wayang kita review. Baru pukul 3.54 kita punya wayang pukul 6 macam tu. So alright guys, kita siap-siap dulu. Lepas tu kita bertolak ke sana. So let's go guys. Alright guys, kita dah sampai. Dan ni dah pukul 5.40. Di 15 minit kan? Di 15 minit. Lama aku tak main Kiss Bay ni. Last aku tengok wayang sama Blood Brothers dengan Danny juga. Tapi Blood Brothers tu kami rasa rugi lah. Sebab kami tak dapat tengok time scene traffic light tu. Sebab kami lambat 10 minit macam tu. So memang rugi lah. So jom kita masuk Kiss Bay kan. Let's go. Alright guys, kita dah masuk Kiss Bay. Wih lama Sud. Lalu wayang tingkat apa? Tingkat atas tadi kan? Tingkat 3. Kalau main Kiss Bay kan, aku nak tanya awak kalau main shopping mall kita kena pakai segak-segak. Tak boleh pakai kim dekat ke pakai selat tidur tak boleh. Kau tak pakai station. Itulah pasal aku pun pelik. Wayang dekat belah sana. Tu sana tu. Oh tak ada zoom dah siap. Oh kamera depan tak ada zoom eh? Dekat sini ada gym. Wah aku macam review Kiss Bay pula. Sekarang kita pergi dulu, kita beli popcorn dulu sebab tiket semua dah settle. Kalau ni yang tak settle lagi popcorn saja. So alright, so let's go. Kita dah masuk. Tengok faster kami buat je. Kami ni nampak slow. Tapi pasal dah tak. Ni banyak contoh nak main je. Ada karate kick. Dua. So let's go. Oh, jumpa tu eh. Kona jumpa tu eh. Kona. Ya tu. Let's go cari seat. Yes, so kita dah sampai. So kena diam. Macam duduk library yo. Macam duduk library. Kami orang paling awal. Selalunya 5 minit ni iklan yo. Semua propaganda semua. Alright guys. Okay, untuk siapa-siapa yang tengok video ni, spoiler alert. Okay, kalau dapat saya spoil tu, hampa skip lah. Bye, love you, bye. So alright guys, hampa kena main tengok juga jurnalis. Tapi yang penting hampa jangan skip. Hampa jangan balik lagi. Lepas dah habis semua keluar nama pun, jangan balik lagi. Memang ada credit scene yang patut hampa tengok. Memang hampa kena tengok sampai habis. Memang rugi siapa yang keluar awal. Saya tengok banyak gila yang keluar awal. So next apa Adam? Sama ada Jurassic Park, Jurassic World ataupun apa Karate Kid. Mantap. Apa dia karate lah. Jurassic ni saya tak follow sangat. So saya akan spoil mana tak tengok lagi. Saya mohon skip part ni. Tu part dia selamatkan Ali, selamatkan Alicia tu. Bagi aku dia quite sedih. Spoiler tak sedih lah. Quite sedih. Overall mantan nomor 10. Tak tahu. So spoiler alert, macam saya cakap spoiler alert. So part saya spoiler tu, hampa kena terus skip lah part tu. Okay. Alright guys, spoiler alert. Macam yang saya cakap, yang mana tak tengok lagi, saya mohon saya mohon skip part saya nak cakap spoiler ni. Okay, first bagi saya tak sepatut projek Satria tu still go. Sebab kita dah tahu Zero dia punya penangan dia tu. Tak rasa yang projek Satria tu masih lagi relevan. Sebabkan Datuk Bandak tu duk buat acah-acah pandai. Sebab saya pun baru juga kan, sebab dia duk acah-acah pandai. Kedua kali tu. Satu, sebab macam boleh tengok Ejen Ali the movie 1. Dia pun nak mati dah, tapi orang selamatkan dia. Lepas tu dia acah-acah bagus, dia dengan anak saudara dia, dengan dia punya pembantu tu. Saya tak boleh belah part tu. Dia pun kata lepas nak teruskan projek Satria. Dan lepas tangguhkan Ejen Dayang punya kuasa. So saya tak rasa benda tu sepatutnya ni lah. Second, atau Alicia lupa ingatan sebab yalah dia banyak gila pahit manis bersama Ali. Dia bukan bercinta, dia kawan je. Semua tu lah. Sedih lah saya rasa. Walaupun saya ni lelaki, part tu saya touching siut. Saya tak tahu kenapa saya touching. Sebab yalah kita kawan lama punya, lalah lupa ingatan gitu. Lepas tu saya mana ada ni juga.
part dia kata comot sabotaj. Saya tak jumpa kat mana part comot sabotaj tu. Banyak lagi sebenarnya saya nak explore tapi saya pun ingat lupa lah. Tu saya harap hampa still main wayang. Okay, yang mana dengar spoiler saya tahu mesti akan dengar kot spoiler ni. Tapi saya harap sangat mainlah tengok Agent Ali The Movie 2. Overall memang best. Alamak sponsor. Boleh sponsor saya reach 1k subscriber WPTV dulu Okay gang, so saya harap hampa support local film kita. Tak kalau bukan kita support lagi. Lepas habis Keluar Man, hampa main lah tengok pula Agent Ali. So Keluar Man pun stay available, ni pun stay available. Saya harap hampa main tengok. Support saya, janganlah tunggu Netflix ataupun Bilibili ataupun Lok-Lok. Mana-mana app saja yang hampa tengok Agent Ali. Saya harap hampa support local daripada tempatan kita lah, tempatan kita. So, akhiri video saya. Yang buruk semua datang daripada saya, yang baik semua datang daripada Allah SWT. Bye-bye guys. Assalamualaikum. Bye.